Okey, memandangkan satu family lapang mi kari, jom kita masak mi kari. Semula sekali macam biasa kita panaskan minyak. Kemudian kita tumislah bawang merah, bawang putih dengan daun kari. Yang kita tumis sampailah dia jadi keterangan macam ni. Kemudian kita masukkan air dalam satu cawan. Lepas tu kita masukkan rempah kari daging dalam 4 sudu besar. Kemudian kita masukkan asam kepi ni yang saya buat sendiri. Lepas tu masukkan garam, serbuk perasa sikit dan kacau. Lepas tu kita biarkan dia sampai pecah minyak. Bila dah pecah minyak, barulah kita masukkan ayam, sotong dengan udang. Okey, tujuannya untuk kita keluarkan air daripada ayam semua tu lah. Kemudian kita masukkan berbola ikan. Okey, bila dah kacau sebati macam tu, kita boleh masukkan kita punya sayur-sayur lah. Ini saya letak sayur brokoli, pakcoy, ketiak jagung dengan carrot. Kemudian masukkan tomato. Ini kita kacau sampailah semua tu sebati. Okey, ni kerang yang dah direbus. Kemudian kita tutup. Okey, tujuan dia untuk kita keluarkan air-air daripada sayur-sayur tu. Okey, kemudian kita masukkan santan dalam 2 paket kecil macam tu. Biarkan, masukkan ajinomoto, gula gerek sikit, kemudian masukkan kerisik dan kita kacaukan sampailah dia sebati. Sedap ni. Kuah dia memang pekat bila kita masukkan kerisik. Bau dia sangat wangi. Okey, kemudian dah siap. Kemudian kita boleh hidangkanlah bersama mi yang kita dah rebus. Kemudian kita masukkan sayur yang dah dicelur dan telur sebiji. Selamat mencuba.